Sejak 2020 kalau tak silap saya, kita dah senaraikan penapis air tu dalam senarai semak dokumen yang perlu dihantar ke JAKIM ataupun ke mana-mana bahagian pengusahaan dalam negeri lah. Sebab rentetan daripada isu yang Ustaz Jabar sebut tadi 2019 kalau tak silap saya, pas pada kes itu kita minta syarikat untuk mengisytiharkan water filter sebagai salah satu senarai bahan ramuan yang didaftarkan dalam sistem, termasuk juga air. Kalau macam PNXC sendiri mohon sijil halal, Mr. Ho, auditor akan tengok casing dia guna material apa. Dia punya cartridge dalam tu guna sedimen apa, pasir ke, guna karbon ke, pasir pun saiz apa. Dia akan review satu persatu, termasuk gasket, capping. Kita akan request, maksudnya every part of water filter tu dia kena daftarkan dalam sistem dan pegawai akan review satu persatu. Betul? Betul. Kalau tak ada dalam produk spek tu tulis, contohlah dalam produk spek tu tulis ada penggunaan aditif. Dan part tu memang touch dengan air. Contoh kita akan tanya aditif apa yang guna dalam tu. Walaupun so syarikat kena buktikan lah apa benda tu. Ini adalah kerana untuk pengguna. Kenapa untuk pengguna? Seperti yang Mr. kata, ia memberi peace of mind. Maksudnya bila kita dah dapat pensijilan halal, sudah ada sertifikasi, maksudnya tak perlulah lagi kita nak fikir ada tak halal ke dah halal sebagainya. Betul tak? Itu yang penting untuk consumer. Yang mengurangkan keraguan lah. Keraguan.